Pada suatu pagi di Uniza, mereka sedang menjalani satu peperiksaan akhir semester. Kasih saya. Kasih saya. Baik semua, masa telah pun tamat. Semua boleh letak pensel dan siap-siap untuk balik. Farah, jumpa saya di meja saya sekarang juga. Farah, tahu tak kenapa saya panggil kamu? Tak, Prof. Saya nak awak jujur sekarang. Betul ke awak meniru dalam peperiksaan pagi tadi? Ish, aku nak jawab apa ni? Macam mana boleh kantoi pula ni dengan Ustazah? Ish, macam mana ni? Matilah aku. Tak, Prof. Saya tak meniru. Ni apa? Jelaskan dekat saya. Ni nota ni tau. Awak masih tak nak jujur dengan saya? Ya, saya meniru, Prof. Awak tahu tak betapa besarnya padah kalau meniru dalam peperiksaan? Awak boleh digantung semesta. Awak nak ke? Tak nak, Prof. Ni amalan terakhir. Jangan buat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Muhammad Rosmadi, nombor matrik 081138. Saya Auni Tasnim binti Azman, nombor matrik 080485. Saya Inam Najihah binti Muhammad Hashim, nombor matrik 079997. Saya Farah Liana binti Amin Kasim, nombor matrik 080590. Saya Siti Asma binti Muhammad Nazmi Abdullah, nombor matrik 080922. Saya Nur Aisyah Sofia binti Mat Azim, nombor matrik 081250. Definisi jujur adalah bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Jujur juga merupakan salah satu sifat mahmudah yang dituntut dalam Islam. Sifat ini mencerminkan kepribadian mulia dalam diri seseorang, di mana seseorang itu bercakap benar, bertindak ikhlas dan tidak menipu. Dalam kehidupan seharian, kejujuran menjadi asas kepada kepercayaan dan hubungan yang harmoni dalam masyarakat. Jadi objektif daripada sifat jujur ini adalah yang pertama, melahirkan pelajar yang amanah dan bertanggungjawab dalam pembelajaran. Yang kedua, membina masyarakat yang harmoni dan bebas daripada penipuan. Yang ketiga, mengelak gejala negatif seperti rasuah, penipuan dan juga salah guna fasa. Yang keempat, menjadi contoh teladan yang baik dalam kalangan generasi muda. Dan yang terakhir, memupuk nilai Islam dalam kehidupan seharian kita. Baik, yang ketiga adalah ketetapan perbincangan dengan objektif. Perbincangan ini menepati objektif dengan menekankan sifat jujur dalam diri setiap seseorang yang mencerminkan keimanan dan membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalil yang kedua adalah daripada
Daripada hadis Nabi SAW, ia bersabda, kejujuran itu ketenteraman dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kedua-dua dalil ini dapat meyakinkan lagi bahawa keutamaan topik ini dibincangkan. Baik, seterusnya kita bergerak kepada dapatan mengikut khusus masa. Kami telah menyoal seluruh 30 individu yang terdiri daripada lingkungan umur kanak-kanak sehinggalah warga emas berkaitan soalan-soalan tentang kejujuran berdasarkan isu-isu semasa. Soalan yang pertama kami ajukan ialah, pada pandangan anda, apakah punca masyarakat semakin kurang bersikap jujur? Kami mendapati 40% responden berpendapat tekanan ekonomi dan kos sara hidup yang tinggi merupakan punca utama masyarakat semakin kurang bersikap jujur. Ini menunjukkan bahawa faktor kewangan memberi tekanan besar dalam kehidupan seharian sehingga mendorong sebahagian individu bertindak di luar batas etika. Seterusnya, soalan kedua yang kami ajukan adalah, bagaimanakah cara untuk memupuk sifat jujur dalam kalangan masyarakat hari ini? Kami mendapati bahawa 46.7% responden menganggap teladan baik daripada pemimpin masyarakat sebagai cara paling berkesan untuk memupuk sifat jujur. Ini menunjukkan bahawa masyarakat mudah mencontohi tingkah laku pemimpin yang mereka hormati. Seterusnya, soalan ketiga yang kami ajukan adalah, apakah cabaran utama untuk seseorang mengekalkan kejujuran dalam kehidupan moden? Kami mendapati bahawa 40% responden menganggap pengaruh rakan sebaya yang negatif sebagai cabaran utama dalam mengekalkan kejujuran. Ini menunjukkan bahawa tekanan sosial memainkan peranan besar dalam membentuk tingkah laku jujur seseorang. Berdasarkan soalan yang keempat, mengapakah sifat jujur penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan aman? Kami dapati sebanyak 36.7% responden menganggap mengelakkan konflik dan salah faham sebagai sebab mengapa sifat jujur penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan aman. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden melihat kejujuran sebagai kunci untuk mengelakkan konflik dan salah faham. Kemudian, soalan yang kelima, berdasarkan soalan kelima, apakah kesan buruk jika seseorang itu tidak bersikap jujur dalam kehidupan seharian seperti meniru dalam peperiksaan? Kami dapati sebanyak 43.4% responden menganggap kehilangan kepercayaan daripada orang lain sebagai kesan buruk jika seseorang itu tidak bersikap jujur dalam kehidupan seharian. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan yang hilang sukar dipulihkan dan boleh menjejaskan hubungan serta reputasi seseorang dalam masyarakat. Kesimpulannya, pada masa kini, sifat jujur dalam kalangan masyarakat semakin berkurang. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah mengingati antara satu sama lain seperti, tentang sifat mahmudah seperti jujur. Rumusannya, kejujuran adalah sifat yang amat penting yang dituntut dalam agama Islam kerana ia mencerminkan kepribadian seseorang, kepribadian mulia serta menjadi asas kepada kepercayaan dan keharmonian masyarakat. Penerapan sifat ini dalam kalangan pelajar amatlah penting kerana ia dapat menjadikan seseorang pelajar itu seorang yang bertanggungjawab dan amanah dalam pembelajarannya. Selain itu, sifat jujur ini juga penting dalam kalangan masyarakat kerana ia dapat membina masyarakat yang harmoni dan bebas daripada unsur penipuan dan dapat mencegah berlakunya gejala negatif.